Kabeh ke badali long kun bagi Syafi'i long. Kamu yang baru berah. Naqulu kamu berpendapat la nuhibbu li ahadin ayyutira bi aqal min thalathin. Nyo haba. Haba rabe yang mempingklah. Yang mempingklah Gus Ba dan termasuk kita nyo kita tekalanya. Mereka lain mentang nak baca di rekod. Kita baca di rekod baru terpuas kan kau. Yang kan dia baca kita nyo tekankan. La nuhibbu hana kamu cinta bagi tirau reung witir dengan kurang daripada alhaya. Wa yusallimu min raka'ataini. Dan beri salim daripada 2 rakaat. War rakati dan daripada 1 rakaat daripada witir. Icara haji. Munyi sembahyang 1 rakaat, payah benar 2 rakaat ile yang salim. Kali salim baru 2 rakaat, orang yang baru pubut 1 rakaat. 1 rakaat tu. Munyi 1 rakaat hana tersalim 2 rakaat dilikut. Hanjut. Menurut pendapat kah? Jadi pendapat haba rabe pu ya rabe. Yang berakhir rabe hanjut sembahyang 1 rakaat tu. Witir payah taslim 2 rakaat dia payah. Itu payah taslim 2 rakaat dia. Orang yang baru 1 rakaat tu baru wajib tabut 1 rakaat tu. Nyok yang itu alai Syafi'i. Ngekun le Syafi'i. Lastu arifu lima taqulun wajan. Yan hana lupa alasan apa kata. Jadi gepam isinan sembahyang 2 rakaat ile onlian 1 rakaat tu nya yang ditolak oleh Syafi'i. Padahal payah sembahyang 2 rakaat ile baru wajib sembahyang 1 rakaat tu nya yang ditolak. Nak mohon kah? Yang kecil kau tak lupa ni. Tawakil mana? Kamu hana kamu jedai bagi seorang bawa itair dengan lerkan. Wa isalimu min rakati wa rakati min witir. Isalim daripada 1 rakaat dan isalim daripada 1 rakaat di witir. Ini ban-ban pada kita berarti tasalim 2 rakaat ile honian baru tak sembahyang 2 witir tu. Kele cabi yan hana alasan. Tu tak sembahyang 2 rakaat ile honian tasalim 2 rakaat tu yan alasan. Yang ke hu de no berarti sembahyang bu yang pegah-pegah le ulama yang menung kalah. Jadi keempat kan hana mesti kecapi hana mesti buta sembahyang 2 rakaat baru wajib tasalim 2 rakaat. Sebab bila ikutnya kali tasalim kai ko. Yang ke pegah hana le ju. Ni sembahyang 2 rakaat tu hana tangkok ngatai ikut tentang sah rakaatnya. Kan tentang punan witir. Ya punan witir kali ke pegah ada ikut milong mentang galak long tiploh olehnya terbuat sabak. Jadi mantiplohnya mantibdahnya ke punan witir. Jadi yang pegah le tasalim nikah ngatai ke baksa pun buat 1 rakaat. Kan bagi penanyan wi. Baiklah. Baksa pun buat 1 rakaat. Dia hana mungkin sah buat 1 rakaat, benar tasalim 2 rakaat. Tapi atra kita tasalim kai kok. Hana hubungan le. Pum tengkok nang darah ketebuknya. Tapi bab punan witir hana buat apa pekan sebab dengan tasalim 1 rakaat tok. Nyo bena atra kita tasalim mono begitu witir mendung lagi. Jadi ubena lah rombongan dah sembayangan, yu punan sembayang witir ka 10 puno berarti ka 11. Le puno 2 puno berarti kali. Buat puno berarti kali 5. Berarti mal 5 nya ke witir cit. Mal le nya ke witir cit. Man 11 nya ke witir cit. Nyan bab punan witir hana ikah le salim. Sebab jit le salim sebab menurut Syafi'i, salat witir 2 rakaat kemudian 1 rakaat itu tidak ada nak masuk akal, itu tidak logis. 2 rakaat tambah 1 rakaat tidak logis. Karena yang 2 rakaat sudah disalam, sudah berpisah dengan 1 rakaat. Jadi yang 2 rakaat itu apa? Apa ini witir kredit kan? Ini witir kredit ke kan? Suturan dulu, suturan. Ini 2 rakaat untuk witir dulu, suturan pertama. Maka tentang jadi daya ini yang kamu menentang dengan haba-haba ulama kitab. Mandum kitab-kitab Syafi'i bekas sembahyang witir 2 rakaat ile mana sah? Dengan tebo. Pasal yang nak logis. Jadi kada-wadawa ya. Lihat kepada saya dalam kitab
Nam 2 malam dalam kita dia fikir lagi betul lagi bahar pegang. Ini kan? Tak betul bahar kan ulama kita nyomono. Lebih dah itu memang lewat tu. Hai itu memang lewat tu betul. Sebab hana mungkin bangai Ibnu Hajarnya je hana mungkin. Rupanya kita yang bangai betul fakirnya. Jadi lagi tahu cerita pun awal Rabi ke ikut Ibu Malik awal. Tunjuk kepada Nawawi. Waktu Rabi Ibu Malik kita tanya Mbak Imam Syafi'i li Rabi. Hai tak sembahyang witir sabah tok jut puan jut. Jut. Sah kita sabah tok sama. Tak dalil. Badali Nabi sembahyang malam 2 rakaat. Kun ni bunuh, kun Imam Syafi'i. Sembahyang malam 2 rakaat. Apabila kata takut bi fajar, maka pubuk sabah rakaat. Maka pubuk sabah rakaat. Jadi kali 22, mai 2 fajar pubuk sabah rakaat tu. Tadi kerja tak pubuk sabah rakaat. Habis ke bapa di bawah dalil tapi kira kamu hana kamu cintai, adik kamu benci bila witir kurang daripada alih. Jadi kamu muzinan Rabi berserta balik masanya. Kata Rabi yang pegang kitab. Rabi kan. Dia cerita le Rabi waktu diskusi dengan Imam Syafi'i tentang gebah pendapat Malik awal. Kamu hana kamu cintai, kamu benci. Kena kita kami benci yang bahawa yang pas tak kita you know. Ini tu nak kita betul telah terbaca. Ini juga ilmu yang apa kan? Apa je lah saya buat pokok. Ha? Mangan lagi ngoy. Adi tanyang pun, lon tanyang ke Rabi, lon tanyang baca Syafi'i daripada witir pujit witir le sira ragam sabah rakaat hanai sembahyang dari kojim sabah pi. Ya sembahyang juta sabah rakaat ke keun le Syafi'i juga. Nyok kita ni, baca kita Pak salah hukum tu ada Pak salah hukum. Dan yang ulun pilih, yang ulun pilih, pi mendapat long yang lebih gat, tak sembahyang ile 10 rakaat. Oh ni nyan tahu itu sabah rakaat. Yang pun Syafi'i. Tak sembahyang ile 10 rakaat. Nyan nak salim mana salim? Kerana kali salim, sama ni nyan tahu itu sabah rakaat. Mati lama baca Syafi'i an salli asyara rakaatin thumma autir bi wahidah. Yang mana ini 10 rakaat kali tasalim. Boleh 3 tasalim, boleh 5 tasalim. Nyaho pokoknya 10 rakaat kali tata. Sebab kun thumma autir bi wahidah. Kemudian tak pubu itu 10 rakaat. Yang gimana faham dah ni? 10 kali tata. Boleh tasalim 22, boleh tasalim 10 3. Maka ulun kun keramek bagi Syafi'i. Dah ada di dah ni. Witir jit sembahyang sabah tok. Kun Syafi'i dali sunnah dan asar. Kun Syafi'i. Gipegah le Malik gini riwayat daripada Nafi' daripada Abdullah bin Dinar daripada Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata salatul laili masna sembahyang malam 2-2 fa idza khasya ahadum subha salat rakatan wahidatan munya takut kai terbit fajar kata sembahyang kat subuh nya sembahyang ju sabar rakaat kai ni sabar rakaat yang kejabi di sembahyang sabar rakaat wajib sabar rakaat tutiru lahu ma qalla salah yai peganye dengan sabah rakaat udah ubena sembahyang yang kali sembahyang berarti barang yang kali sembahyang buno sembahyang rakaat genap mandum dengan sembahyang sabah rakaat tu yang sembahyang malamnya ni kai peganye dengan sabah rakaat jadi yang jik witir dah mandum termasuk mutar ngamutar ale ngamutar lah ibu ganye beginya akan barang yang kali sembahyang. Jadi mutar yang berkanya. Mutar kata penganjai maka salah. Beda sembahyang kali kot ni. Jadi sembahyang yang witir. Ada ngan di witir dan ada yang di penganjai. Jadi sembahyang kali sembahyang kepunang sembahyang kata penganjai. Sembahyang kanjai nyo kepunang sembahyang ngan penganjai atau di kot. Nah, saya kita ni. Daripada Abi Syihab, daripada Urwah, daripada Aisyah bahawa Nabi SAW sembahyang malam 13 rakaat. Witir daripada 13 rakaat sabah tok.
Daripada Syihab bawa suruh Sa'ad bin Abi Waqqas pergi witir sabar rakaat. Pergi pegah dia Malik lam daripada Nafi' dan Ibnu Umar. Di Ibnu Umar pergi salim daripada sabar rakaat dan 2 rakaat daripada witir. Sehingga ya murah bi ba'di hajatih. Diperintah dengan sebahagian hajatnya. Kele capi idam. Yang kepada lilam. Nala Utsman dia pudek malam sabar rakaat tok. Yang ke witir ke? Wahaya witro. Dan witir le Muawiyah sabar rakaat. Kele Ibn Abbas asaba betul Muawiyah yang. Habis kepada Ali longkeun bagi capi ilmu. Kamu yang baru berah. Naqulu kamu berpendapat la nuhibbu li ahadin ayyutira bi aqal min 30. Nyo haba. Haba rabe yang mempingklah. Yang mempingklah Gus Ba dan termasuk kita nyo kita tekalanya. Minta kelai no mentang kena baca di rekod. Kita baca di rekod baru ada buahkan kau. Yang kan dia baca kita nyo tekankan. La nuhibbu hana kamu cinta begitu รื่องwitir dengan kurang daripada alhaya. Wa yusallimu min raka'ataini. Dan beri salim daripada 2 rakaat. War rakati dan daripada 1 rakaat daripada witir. Icara haji. Munyi sembahyang 1 rakaat, payah benar 2 rakaat ile yang salim. Kali salim baru 2 rakaat, orang yang baru puput 1 rakaat. 1 rakaat munyo 1 rakaat hana tasalim 2 rakaat dilikut hanjut menurut pendapat kah? Jadi pendapat haba rabe puya rabe yang berakhir rabe hanjut sembahyang 1 rakaat tok witir payah tasalim 2 rakaat dila payah payah tasalim 2 rakaat dila orang yang baru 1 rakaat baru wajib puput 1 rakaat nyok yang itu alai capi Gekun le Syafi'i lasta a'rifu lastu a'rifu lima taqulun wajan nyan hana lupa alasan apa kata jadi gepam isinan sembahyang 2 rakaat ile onlian 1 rakaat tu nya yang ketulak le Syafi'i padahal payah sembahyang 2 rakaat ile baru jit sembahyang 1 rakaat tu nya yang ketulak nak mau kah yang kecil kau tahu kan dia sebab kamu hana kamu jedai bagi seorang bawa tayar dengan rakaat wa isalimu min rakati wa rakati min witir isalim daripada 1 rakaat dan isalim daripada 1 rakaat di witir ini ban-ban pada kita berarti tasalim 2 rakaat ile honian baru tasembayang wa witir kele capi yan hana alasan tu tak sembayang 2 rakaat ile honian tasalim 2 rakaat tu yan alasan yang ke hu no berarti sembahyang bu yang pegah-pegah le ulama yang menung salah. Jadi keempat kan hana mesti kecapi hana mesti buta sembahyang 2 rakaat baru wajib tasalim 2 rakaat. Sebab bila ikutnya kali tasalim kai kok. Yang ke pegah hana le ju. Ngata sembahyang 2 rakaat tu hana tangkok ngata ikut tentang sah rakaatnya. Kan tentang punan witir. Ia punan witir kali ke pegah ada likut milong mentang galak long tiploh olehnya tu buat apa. Jadi mantiplohnya mantibdahnya ke punan witir. Jadi yang pegah le tasalim nikah ngatrai ke baksa pun buat 1 rakaat. Kan bagi penanyan wi. Adalah baksa pun buat 1 rakaat. Jadi hana mungkin sah buat 1 rakaat, benar tasalim 2 rakaat. Tapi atra kita tasalim kai kok. Hana hubungan le. Tengok nang darah ketebuknya. Tapi bab penan witir hana puas apa pekan sebab dengan tasalim 1 rakaat tok. Nyo bena atra kita tasalim menoi begitu witir menung lagi. Jadi ubena la rombongan dah sembayangan, yo benan sembayang witir ka 10 puno berarti ka 11. Le puno 2 puno berarti kali. Buat puno berarti kali 5. Berarti mal 5 nya ke witir cit. Mal le nya ke witir cit. Man 13 nya ke witir cit. Nyan bab penan witir hana ikah le salim. Sebab jit le salim sabonan. Yang ikah le salim bahasa puput sabot tu. Pasal payah dah puput 2 ile baru jit dah puput sabotnya yang hana alasan baca ni. Kamu ni kamu 4 telah. Yang lah. Kita on kita baca babe pada grip dalam babe. Sebab memang pekanji ulama hotel kalau kita dah baca wa yusallimu mereka wa rakatim la faqala aswi lasta arifu bima taqulun wajhan wallahu musta'an.
Jadi minta baca ini memangnya oke je seperti tak faham. Sembahyang 2 rakaat ile sembahyang daripada 2 rakaat dan taslim daripada 1 rakaat. Nyan hana lasana. Jadi yang gitulah ini bukan sembahyang trading. Sah sembahyang saboh mesti dah pupuk 2 likut. Sah tak sembahyang saboh mesti dah pupuk 2 likutnya hana alasan. Sebab pakon. Sebab sembahyang mekala taslim pu pasai mesangkut ngatau kelam. Kisah atau kelam pasal menanggut. Kalau tak terlium sikit. Pasal mengasah terlium benar sampai ikut yang lain ni ke lain. Kan ba hanjit tak sebang witir 2 terlium 2 rakaat terlium orang yang tak rakaat terlium sebab jit le terlium penan tak nan. Jadi baca surah mesti kepada ajud.